Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kami dari kumpulan S-Force ingin membentangkan satu projek inovasi yang bertemakan kelestarian alam sekitar bertajuk Waste to Energy atau dalam bahasa Melayu, sisa kepada tenaga. Setiap ahli kumpulan memainkan peranan penting dalam projek Waste to Energy. Amir Danish, pembentang utama, Yakin dan Beta bercakap. Dani Asfar, editor pertama, teliti dalam menyusun tugasan. Hafiz, editor kedua, rajin dan memberi cadangan penambahbaikan, manakala Fahmi berikan visual dan pelakon model 3D, kreatif dan teliti. Masalah: penggunaan elektrik yang berlebihan di sekolah telah menyebabkan kos operasi meningkat secara berterusan sekaligus membebankan perbelanjaan institusi. Penyelesaian: sekolah boleh menggunakan penjana hidro kecil dari aliran air berdekatan untuk mengurangkan kos elektrik dan sebagai projek pembelajaran tenaga boleh diperbaharui. Kos-kos bahan-bahan: botol percuma, pam air mini RM30, motor RM105, tong cat terbuang percuma, wayar RM2.50, paip getah RM20 ke atas. Pengenalan: tenaga putaran ialah sejenis tenaga mekanikal yang dihasilkan apabila suatu objek bertukar pada paksi tertentu. Dalam sistem mekanikal, tenaga putaran sering digunakan untuk menggerakkan komponen seperti roda aci atau pam. Tenaga ini biasanya dijana oleh motor elektrik yang menukar tenaga elektrik kepada tenaga putaran. Dalam konteks rekaan sistem pam air ini, tenaga putaran digunakan untuk memutar bilah pai yang seterusnya menghasilkan pergerakan air. Penggunaan tenaga putaran sangat penting dalam pelbagai aplikasi kejuruteraan dan teknologi kerana ia membolehkan pergerakan yang berterusan dan cekap dalam pelbagai mesin dan peralatan. Idea lakaran: lakaran ini menunjukkan satu rekaan asas sistem pam air automatik berkuasa bateri yang menggunakan motor elektrik untuk mengalirkan air dalam satu bekas tertutup. Sistem ini direka bentuk bagi tujuan mengawal aliran air secara cekap dan mudah, sama ada untuk kegunaan dalam projek pendidikan, sistem pengairan mini atau aplikasi dalam akuarium. Komponen utama dalam sistem ini termasuk pam air, motor, switch dan sumber kuasa bateri yang semuanya dihubungkan bagi membolehkan pergerakan air secara automatik. Dengan reka bentuk yang ringkas dan praktikal, sistem ini dapat membantu pelajar memahami prinsip asas mekanisme pam air dan penggunaan tenaga elektrik dalam aplikasi harian. Marilah kita saksikan idea lakaran projek ini. Dua proses yang mudah untuk difahami. 1. Dari putaran itu dapat menghasilkan tenaga yang cukup untuk menghidupkan mentor dan pam. 2. Pam itu menjeduk dan menyalurkan air kembali ke pencurah air untuk menghasilkan putaran itu semula. Kesimpulannya, dengan mengikuti langkah dan petua ini, anda boleh menyumbang kepada masa depan yang lebih mampan dan bersara alam. Mulakan kaedah ini agar memberi kesan positif kepada planet kita. Sekian, terima kasih.